Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. So, dalam video kali ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan macam mana kita nak buat sales page guna Gemini. Okay, contohnya saya ada buat satu produk The UAI Coffee. Okay, so kita basically dah ada sales page. Okay, dah ada sales page untuk produk UAI Coffee ni contoh. Okay ya. Panjang lah flow dia, nanti boleh tengok lah di uaicoffee.com. Buat masa ni saya tak run iklan. Okay, sebab hari tu ada saya tengah tunggu HQ adjust harga apa semua itu, saya tengah tunggu lagi lah. Nanti baru saya run. Okay, so first kali buka Gemini, hide dulu. Okay, tapi saya guna account pro lah. Okay, you boleh subscribe account pro, buat sales page. Lepas buat account siap sales page, you boleh tukar kepada yang biasa. So you kena ambil tools canvas kat sini. Ambil canvas. So dekat sini ambil thinking. Okay, ambil thinking canvas. So ini cara saya bukan pandai. Saya bukan pandai buat sales page. Okay, saya bukan sifu sales page, tapi saya cerita macam mana saya buat. Alright. So okay, aku ada satu bisnes jual kopi. Ni sales page dia. Cuba analisa tengok. Okay, dia boleh, Gemini ni bagus, dia boleh analisa URL. Okay, dia boleh masuk mana-mana website dan dia boleh analyze URL yang kita bagi. Okay, so dia akan bagi tahu lah. Okay, alright. So okay, selepas dia bagi tahu ni, kita bagi tahu dia. Okay, sekarang ni aku nak ubah flow sales page ini untuk target kepada audience behavior jenis impulse buyer. Bantu aku buat kod untuk sales page ini. Okay, so sementara dia buat kod, saya akan login saya punya website dulu. Right. So Gemini ni dia akan terus buatkan kod. Bagi saya power lah. Saya orang yang tak pandai website ni, bagi saya power lah. Saya tak tahu kod apa dia cakap ni pun. Okay, HTML kod lah kita panggil. So kita boleh preview kat sini. Okay, so dia buat, nikmati kopi premium aroma padu yang buat anda segar sepanjang hari. Lupakan kopi pahit yang buat gastrik. Alami kehalusan biji kopi pilihan dengan rasa yang lembut dan memikat. Saya nak kopi UAI sekarang. Okay, kenapa ramai tukar ke The UAI Coffee? Okay, so apa kata peminat kopi? Terus masuk package. Okay, so sekarang ni kita bagi tahu kat dia. Okay, okay, pemilik kopi ni adalah Ustaz Azhar Idrus. Aku nak masukkan gambar dia dan nak bagi nampak brand ni dia punya, supaya orang yakin nak beli. Contoh. So dia akan tukar kod. Dan kalau pakai yang pro, dia boleh buat banyak lah. Setakat ni saya try hari tu, banyak lah kod yang dia boleh buat. Okay, so dia akan ambil masa sikit lah untuk buat kod tu. Kita kalau buat kod ni, saya rasa berminggu-minggu pun tak siap. Okay, alright. So ini dia bagi tempat untuk letak gambar Ustaz Azhar Idrus. Alright. So lepas tu dia bagi tahu ni gambar Ustaz Azhar Idrus. Kenapa saya keluarkan kopi ni? Alright. So okay, sekarang ni dalam kod tu tolong label jelas-jelas kat mana aku nak letak gambar Ustaz. Okay, lepas tu dekat bahagian package, bagi aku ruang untuk letak gambar package. Aku nak label. Sebab saya tak pandai coding, saya tak faham. So saya tak tahu dekat mana saya nak letak URL, gambar, supaya kan kat sini tak keluar gambar kan. Kalau dia duduk tengah buat kod. So kalau kita tengok tadi, dia tak boleh nampak kod, tak boleh nampak gambar Ustaz kan. Memanglah gambar Ustaz tu tak keluar, kita yang kena masukkan. Okay, so saya tunjuk beberapa fasa je lah. So nanti bila mana you buat tu, you optimizekan sendiri. Okay, so tengok. So dia bagi, okay, dia letak gambar package. Alright. So kod yang dia bagi ni,
kita copy je semua. Pergi buka website kita. Okay. Tapi you buat lah betul-betul flow dia. Cuma untuk impulse buyer, flow dia memang ringkas lah. Okay, saya tunjuk macam mana nak buat pakai Gemini. Alright. So, you create je satu ad page. Saya bukan pandai sangat ni. Selalu saya tak tahu, saya tanya Ijmal lah. Okay. Lepas tu, edit with Elementor. So, dia akan buka tempat editor untuk kita nak buat editing tu lah. Okay. So, page setting ni, tak silap saya ambil Elementor Canvas. Okay. Elementor Canvas. Lepas tu, dekat sini ambil flag box. Tambah satu. Ini WordPress lah. Kalau on-pay, boleh pakai kod juga. Tapi kalau website yang tak boleh pakai kod tu, saya tak pasti lah. Okay. So, dekat sini kita nak tambah HTML. Mana HTML? Ni. Okay. So, saya letak HTML ni kat sini. Okay. So, kod yang saya copy tadi, saya terus paste dekat sini. Okay. So, setelah saya paste ni, kita tengok lah. So, apa saja yang kita rasa tak kena dekat sini, kita bagi tahu lah dekat dia untuk dia apa? Untuk dia ubah. So, saya akan buka satu lagi tab The URL Coffee ni. Sebab saya nak ambil URL gambar. So, kita pergi dekat bahagian media. Okay, dekat website kita biasa dah ada gambar-gambar yang kita upload lah. Okay, so contoh gambar ustaz. Okay, saya ambil gambar yang pertama ni. Copy URL gambar ni. Okay, so pergi dekat kod ni. Bagi besar sikit, cari. Okay, URL coffee. Okay, kita kena scroll sikit lah. Okay, scroll sikit. Hero section. Sebab dia akan ada label. Sebab kita dah suruh dia label. Dia akan label. Letak gambar ustaz kat sini. Contoh dia kata, okay. Okay. Gambar satu. Letak gambar Ustaz Azhar Idrus di sini. Okay. So, dekat URL ni lah. Kita padam yang dalam kurungan tu, kita letak gambar Ustaz punya URL. Dah keluar gambar Ustaz kat sini. Okay. So, yang seterusnya. Dekat bawah ni ada gambar portrait Ustaz close up. Okay. So, kita ambil satu lagi gambar. Gambar, okay. Inilah gambar close up. Copy URL. Okay. Pergi kat sini. Copy URL tadi tu. Letak kat sini. Jadi tak? Saya terpadam dengan dia punya titik apa? Apostrophe dia tu saya terpadam sekali tadi. Okay. So, kita copy ni. Okay, nampak dia macam cacat sikit kan? Kat sini pun macam cacat sikit, tak apa. Headline ni pun tak boleh baca, tak apa. Okay, you buat je dulu macam ni. Okay, lepas tu gambar package. Okay, combo 3. Ni package tak betul lah. Saya just nak tunjuk demo je dalam kelas kan. Tak boleh nak apa? Terlalu detail. So, package. Mana gambar package? Mana ni gambar package? Oh, ni gambar package. Okay, 2 kotak. Okay, package 2 kotak. Package 2 kotak. Okay, gambar package 2 letak di sini. Oh, ni package combo 2. Oh, dia tak ada 1, 3 dan 5. Saya suruh buat dulu. Okay. So, benda tu kita boleh betulkan lah. Tak apa, letak je. So, dah ada gambar package. Lepas tu, okay, katalah ni. Letak kat sini. Lepas tu, dekat atas ni, kita letak dekat... Okay, dekat package yang kedua. Okay, so dah ada gambar package. So, package satu lagi. Okay, katalah ni. Beli 3, free 1. So, letak dekat satu lagi. Package keluarga yang bawah ni. Alright. So, dia dah siap lah ni. Okay. So, sekarang ni. Tak cukup dengan itu. Apa yang menarik dia. So, button beli sekarang ni semua memang tak boleh pakai kan. Okay. So, apa saya akan buat. Saya ni tak pandai website. So, apa saya akan buat. Saya pergi dekat page. All page. Sebab biasa sales page dah ada dah. Okay. Kalau from scratch, you kena ambil URL dia lah. Okay. So, saya cari mana saya punya. Ini front page Elementor yang asal punya.
Okay. So sebelum tu pergi dekat sini. Ini kod yang kita dah edit tadi kan. Kita dah masuk gambar. Copy kod ni. Pergi dekat Gemini. Okay, paste balik kod ni. Okay. Dalam kod di atas ni, aku dah masuk gambar ustaz dan package. Cuma headline tu tak berapa boleh baca. Tolong bagi terang sikit. Okay. Jangan send lagi. Lepas tu, pergi dekat URL sales page saya yang asal tadi ni. So saya tak pandai tau tuan-tuan dan puan website ni. Saya percaya ramai macam saya juga tak berapa pandai nak buat sales page, technical ni semua kan. So saya akan cari. Okay, ni produk punya. Okay. So yang ni URL checkout 2 kotak. Okay, saya akan beritahu dia. Okay, pergi kat Gemini. Okay. Buatkan aku terus link direct checkout dekat package setiap dekat button setiap package tu. Okay. Okay. Ni link untuk package 2 kotak. Okay. Ni link untuk package 4 kotak. Link untuk package 4 kotak free 1. Okay. So ambil satu lagi URL. Okay. Ni link untuk package keluarga. Okay. So send kat dia. So lagi dia buat dia buat link direct checkout tu. Saya rasa senang betul. Orang yang tak pandai website macam saya ni rasa senang ke. Okay. So ini asas tau. Dan you boleh bersembang banyak lagi dengan dia. You boleh bagi tahu. Rasa flow ni macam tak kemas. Boleh ke lepas orang baca ni orang terus beli? Okay. So kalau you nak tools yang bagus untuk buat sales page, salah satunya you boleh pakai My CMO Guru. My CMO Guru ni kena beli lah. Okay, My CMO Guru ni kena beli. So kalau you pakai My CMO Guru tu, dia lebih pandai lah buat sales page. Okay, dia lebih bijak buat sales page. Okay, contohnya kod ini dah siap. Pergi dekat sales page tadi, kita padam kod yang asal, paste kod yang baru ni. Okay, so font dia ni masih tak nampak, kita suruh dia adjust lagi. Okay, so kita tengok package. Boleh tak direct checkout? Okay, button direct checkout pun tak boleh function lagi. Okay, so kita beritahu dia. Button direct checkout tu tak function. Headline masih warna yang susah baca. So you mainlah dengan benda ni. Okay, you mainlah dengan benda ni. Tapi saya tak pandai AI ni cakap tu terang. Ada banyak orang beritahu lagi bagus kalau pakai cloud. Okay, cloud. Cloud. Okay. So dia kata lagi bagus kalau hotel-hotel yang buat website ni, dia kata pakai cloud ni, lepas tu pakai Opus 4.6 ni bagus. Okay. Saya dah banyak dah GPT bayar, Gemini bayar kan. So saya tak beli lagi lah yang cloud ni. Nanti kalau saya ada sales page banyak nak buat, mungkin saya beli dan saya try. Okay, so far saya pakai Gemini sebab saya memang dah ada account pro untuk Google. Okay, sebab saya beli storage. Okay. So sekarang ni dia bagi kod yang baru. Kita cuba paste tengok kod yang baru. Ada perubahan tak? Okay, headline masih tak berubah. Tak apa, itu kita boleh adjust kemudian. So tengok URL ni berubah tak? Oh, dia kena publish dulu rasanya. Kena publish dulu, lepas tu kita kena preview. Okay. Boleh check out. Okay. So package ni boleh. Boleh check out. Okay. So flow dia
you boleh bagi tahu lagi kat dia apa yang tak okey. So kalau nak lagi bagus, you copy kod ni. Kalau you ada kemampuan, subscribe My CEO Guru ni. My CMO Guru ni kawan dia lah, saya dapat test. Okay, so saya ada pernah check dengan dia untuk copy UAI. So tengok ada tak history. Okay, so okay, ini copy UAI punya website yang My CEO Guru buat kat saya. Okay, tengok lah. Kita cuba paste code dia kat sini. Okay lah. Ini flow dia lagi kemas. Okay. Badan cepat lemau, 3 serangkai, sembelit. Lepas tu dia masuk. Cuma kena masukkan gambar kopi dengan gambar package lah. Okay. Lepas tu, apa yang tak kena, suruh dia adjust. So itu power pakai Gemini untuk buat sales page. Dan bila you pakai Gemini ni, you boleh bagi tahu, okay, ubah flow sales page ini ikut audience behavior aku dan angle. Okay, contoh nombor 1, audience behavior aku jenis consultation buyer. Okay, angle pula aku fokus pada orang yang badan kerak, letih, tak cukup tenaga. Okay, tolong repair headline sekali sebab warna koko tak boleh baca. Bagi jadi kontras sikit. Okay, so bagi dia masa sekejap, dia buat lah. So far banyak lah sales page yang saya dah buat. Contohnya untuk produk Kus Al-Hindi ni, ada satu sales page saya buat pakai Gemini. Okay, so far okay lah, ada commission. Cantik tak? Kan? Okay. Lepas tu website perfume saya, website perfume saya dah tukar Shopify. Kalau sebelum ni, website yang sebelum ni memang saya buat pakai AI, boleh tengok. Lagi website apa? Kopi. Okay, website kopi Madat, saya buat pakai AI. Okay, memang terus jual. Boleh lah, satu hari boleh buat sale 3 ke 5 ribu. Flow simple macam ni, sebab target kepada impulse buyer. Okay, so program marketing, saya punya kelas marketing Insta Cara Pro. Okay, full style. Okay, mak. Okay, AI yang buat, bukan saya buat. Saya tak pandai yang buat macam ni, tuan-tuan. Okay, yang you beli program The Hybrid Black Print ni pun AI yang buatkan sales page dia. Tapi kita direct lah, buat itu, buat ini, tambah itu, tambah ini, dia buat kod. Okay, so kita tengok hasil dia tadi. My CEO Guru, apa yang dia buat. Okay, so dia dah tukar angle. Okay, alright. So kita test paste tengok. Okay, sekarang ni dah boleh baca. Okay, sekarang ni dah boleh baca. So kita tengok mobile punya preview. So macam kita rasa button ni tanya pakar free, tak nak, kita suruh dia buang. WhatsApp ni kita suruh dia buang, boleh. Okay, WhatsApp sekarang ni kita suruh dia buang. Alright. So brain fog, energy crash, bateri cepat habis. Okay, 3 bahan booster, package. Nanti kita minta ruang nak masukkan gambar ustaz kat mana, apa semua. So dia boleh buat. Okay, so itu adalah video untuk saya cerita macam mana anda boleh buat sales page guna Gemini. Dan bila mana anda dah buat sendiri, nanti ada masalah, anda tanya je saya dalam group support. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi banyak otai kata bagus pakai Cloudera ni. Okay, kalau you dah ada account ni, atau you memang serius nak buat benda ni, you cubalah pakai cloud ni. Mungkin impact dia lagi bagus lah. Alright, saya tak beli lagi lah. Nantilah saya baru nak beli. Saya banyak benda nak settle dulu. Okay, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum.